Hi. Can we order? Chris? Can we order one Americano and one ice mocha? Diorang dekat baggage claim. Thanks sebab teman Emma sambut kawan-kawan dari exchange. Alah, no problem. Tapi bila Emma boleh pula pergi student exchange? Emma dah apply. Kalau dapat mungkin next year. Next year? Mama. Hello? You dengan Emma ke airport Kita kat airport. You dah kasih polis coffee cup yang Emma jumpa? Dah, tu dah ambil dah. Baguslah. Pasal Emma rasa yang coffee cup tu ada kena-mengena dengan kes Janice. Biar diorang selesaikanlah. Mungkin benda tu ada kaitan dengan kes Janice. Okey. Kalau ada apa-apa, you update me Okay, bye. Excuse me? Yes. Where's the barista just now? Chris. He was making our order. Maybe he went to the restroom. Maybe he's just taking one of his breaks. I apologize for his rude behavior. I'll make your order. Diorang dah sampai. Emma pergi dulu. Okay. Ma'am, this is the cup that Afnan said his daughter found at the crime scene. We'll run this cup in the lab to see if we can find anything that can help our case. I can't make out the logo. Also, kita tak jumpa any foreign fingerprints at the scene. The suspect must have either very meticulously wiped down every surface or he was wearing gloves. Rakaman CCTV dari kawasan flat Janice pun tak dapat cam. Dia pakai pelitup dan cap. Actually, we should scout the cafes that bear this particular logo. Start at the airport. That's probably where Janice bought her coffee. Agreed. I'll work on that. Okay. Sin. Syam, semua dah settle? Abang Nal. Kau tahu mayat dia. Kena bunuh kat dapur. Dia kena heret. On the way masuk dalam bilik. Lalu mayat tu dia letak dalam lemari. 2-3 hari dah reput, berkecah, jatuh, bersepah semua kat bawah. Makan masa lah. Dani mana? Tanyalah Mahira. Dia kan bos baru. Pandai-pandai ambil job baru, Dani kena pergi settle. Tak boleh, Sin. Landlord nak datang sekejap lagi. Kita nak kena settle cepat-cepat. Nak kena handover. Kalau Dani ada, siang-siang dah settle lah. Kau pandai-pandai lah bagi-bagi kerja. Takkan saya nak komplain je. Nak kena tunggu ada full manpower baru boleh settle, boleh meet deadline. Yelah. Salah aku, sorry. Apa pula? Okay, Ram. In front of floor.
ke tak? Boleh. Go je. Okay, well done. Dah semua settle. Okay, okay. Pergi pakai luar. Hi, we're from CID. Are you the supervisor? Officers, how can I help? Can you confirm that this cup is from your cafe? This cup is from this cafe. I don't know specifically from which cafe. We've got 12 branches all over Singapore. I just cannot confirm that it's from this branch. How about her? Have you seen her before? I've seen her before. Never spoke to her. Yes, one of my baristas seems to know her well. His name's Chris. Is Chris working today? He walked out of shift last night. Didn't report in today. No message, no nothing. Hold his phone, line's not working. Looks like somebody's not paying his bills. He probably ran off with the stewardess. Still can't believe how this guy can score a woman like her. We'll need a photo of Chris. Very well, sir. Any updates from the team? No, ma'am. Christopher Lim. We'll need his home address as well. There you go. Thank you. Thanks. Hei, kenapa ni? Teruk je. Dah lah. Mina mana sebut nama aku. Makin teruk batuk kau ni. Aku belikan kau ubat Tak payahlah, tak payah. Sekejap lagi aku okey. Lepas minum air aku okey. Kau daripada job lagi tu kan? Ni mesti kau tak cukup tidur tau ni. Okey, tak apa. Kau rest sini. Kasih luar ni, aku yang settle. Kau rest dulu. Okey? Rest je. Bolehlah senang ni. Settle. Sampah semua dah clear Ya. Sampah hijau kan?
Nan, aku ada benda nak cakap dengan kau sikit lah. Macam serius je. Kejap, nanti kita bincang. How, sir? Everything okay? More than okay. Kerja awak semua bagus. Rumah ni tak payah jual. Boleh disewakan lagi. Thank you, thank you. You're welcome. Thank you, good job. Well, just lucky because tim saya semua bagus-bagus dengan ni ada leader yang cakap. Yeah. Very good. I really fikir rumah ni gone case. Tak ada orang mau sewa ini rumah lagi. Tapi, I tell you something. Actually, I have some people who are interested. Diorang suka nak tinggal tempat macam ini. Ada excitement. Young people these days lah. Huh? Boleh? Boleh? Okay. Thanks again. Thanks again. You're welcome. Yeah, thank you. Good job. You work very, very hard. Yeah? Yes. Very good. Hi. Are you the guy with the cleaning company? Yeah. How can I help you? I'm Glenn. I was Janice's friend. Oh, so you are Glenn. I'm so sorry for your loss. I was the one who spoke to the guy pretending to be you. Yeah, I made a police statement. So many questions. Anything that I can help you with? We have just completed cleaning the place. Yeah, Baby, I miss you already. Try to come back to Singapore early. 7 days is too long. I'll go crazy. Crazy for you. Oh, and I bought something for you. Can't wait for you to try it. so, yeah, maybe you found something up there? Hold on. I think this might be what she was talking about. She remembered. My favorite. She called that night after the voice note. But I was in a meeting. Thought she pocket dialed. She's done that a couple of times. Texted her after that and she replied a few times. Said she was going back to Penang to visit her grandmother. She won't be contactable for quite a while. I believe after that audio note, you may not be Janice anymore. I know. I know. Just hope she's in a better place. Thank you. Hantu yang itu kau satukan, tu transfer kat sana. Okey? Jangan lupa yang itu pun sama juga. Sekejap. Tadi kau nak cakap aku apa? Oh, aku nak minta cuti besok, Anan. Okey. Tapi boleh aku tahu kenapa? Aku dah bawa Ana pergi doktor. Check up sikit lah. Anan pregnant lah, Anan. Wah, tahniah.
Tak lama lagi nanti kau dah memetik aku lah. Dah 2 anak kau. Lagi satu, Nan. Aku nak minta advance sikit. Boleh? Aku nak bayar doktor lah. Nah. Betul, Nan? Betul lah. Sebagai ketua, kita nak kena ada empati, nak kena faham masalah kerja. Aku harap nanti kau peganglah prinsip ni. Terima kasih, Nan. Kau angkat barang lah. Bawa turun. Kau okey tak ni? Kau okey tak? Aku okey. Panas ni. Macam demam je. Kau tak cukup rehat ni. Okey, kau duduk dulu. Kasih kita habis kerja. Lepas ni kau turun, Makan ubat ni. Aku beli kat kedai belakang tu. Sekejap lagi aku okey, tak payah. Degilah, makan je lah. Kau ni kenapa? Aku cakap tak payah kan? Tak payahlah. Ubat. Emma. Emma. Hi guys. Macam. Thanks for welcoming us back last night. Emma, sorry tau tak dapat hang out lama semalam. Aku masih holiday mood lah. Penat lah. Badan aku dah dead. Yelah, sebenarnya kita ada something nak tanya kau pasal time kau masuk TV tu. Satu kampus share interview kau. Sampai viral. Dan aku rasa ramai nak attend Forensics Day faculty kita. Gara-gara kau. You meet Forensics School lah. Thank you. Anyways, korang cerita lah. How was exchange? Yeah, normal lah. Nothing much to share. But what we do want to know is this. The murder case. Yeah, we saw it on the news in Japan. So how? Your father's company hired to do the cleaning? Emma, mesti kau dah masuk flat tu. Emma, ceritalah sikit. Scale of 1 to 10. How gory is that murder site? Ada gambar tak? Share lah sikit. Actually, polis tengah investigate sekarang, so I can't share much. Sorry, guys. Lame. Chill. Aku kena pergilah sekarang. Ada kelas. Emma, nanti lepas sekolah kau nak lepak tak? Lepas sekolah aku tak boleh lah. Ada kerja CSS. Aku pergi dulu eh. Bye, guys. Bye-bye. Bye. Kenapa payment for Kiss Janice macam kurang $500? I lupa nak bilang dengan you. I kasih Hussein advance $500. Dia nak bawa Hana pergi check up. Hana mengandung. Afnan, kita dah agree kan? I handle finance CSS sekarang. So segala urusan finance CSS must go through me. You tak boleh suka-suka bagi. Apalah susah sangat. Cukup bulan tu potong je lah gaji Hussein. That's not the point, Afnan. Soal keluar masuk duit penting kalau you nak expand CSS. No wonder CSS tak maju-maju sama daripada dulu sampai sekarang. You nak kena look far, Afnan. Nak kena plan ahead. Business to duit, duit to business. Actually kan, I rasa kita tak payahlah bayar insentif untuk post-roma. Kita bayar je macam job cuci biasa. No, Mai. Post-trauma cleaning ni dia bukan macam cuci biasa tau. Tekanan dia lain. Berat dia lain, impact dia lain. Itu you nak kena faham. Ya, I know. Tapi dari post-roma ni, CSS boleh dapat keuntungan. Dah lah pakai resources banyak. CSS nak kena earn everything all back apa? Habis tu diorang tak dapat earn extra. Mai, kita tak boleh buat macam gini. Dari dulu lagi I dah janji dengan diorang. Kalau buat post-trauma cleaning, dapat insentif. Alah, dah lah. Nanti I slow talk lah dengan diorang. I will think of something. Afnan, I buat ni
Untuk you tau. Dan CSS maju. Bukan untuk I. Emma, Emma, nak makan? Tak lapar. I'll handle this, okay? Bang, Ya? adakah reply dari syarikat-syarikat yang abang mohon kerja tu? Banyak tahu I apply. Belum ada rezeki lah, sayang. Thank you. Sini. Resume abang ni banyak yang tak cukup. Tak ada benda yang dapat tarik perhatian syarikat-syarikat kat luar tu. Abang nak kena upgrade diri ni. Upgrade? Upgrade? Ni. Khusus asas perniagaan dan pengurusan. Kalau abang ada CJ ni, abang ada skill baru. Lagipun khusus ni semua online. Boleh je buat dari rumah. I apply I sponsor. Abang anggap ini satu pelaburan untuk masa depan kita. Thank you, sayang. Danny. Kau okey tak? Tadi aku tengok kau buat kerja macam nak pingsan je. Kau boleh continue kerja ke tak? Aku okey, boleh. Kalau aku tak kerja hari ni, siapa nak tolong kau? Abang Hussein kan on leave. Kita nak kena bilang bos lah. Tak boleh macam survive macam ini. CSS dah level nak kena perlukan extra manpower. Takkan pasal tak cukup orang, kita gadaikan kesihatan. Itulah. Tapi kan, aku rasa full time tak payahlah. Lebih baik part time. Kalau ada job, baru kita panggil. Betul tak? Betul juga. Jimat kos. Okey, kejap. Tapi kau tahulah bos. Dia mana suka buang masa. Train budak-budak, terus diorang quit. Itulah, betul juga. Dia macam mana? Okey, tak apa. Kita jumpa bos, kita bilang dia face to face. Dah lah, sama kerja. Kau ni makin teruk kau tengok. Makan ubat. Kau ni walking pharmacy ke apa? Letak ubat dalam beg? Ni kan aku belikan kau semalam.
Kau je tak nak makan. Tak payahlah. Ubat ni ada kat rumah. Nanti aku makan. Degil lah. Kau makan. Kalau kau tak makan, jangan sambung kerja. Kalau kau pingsan, susahkan aku je. Gaji kau, separuh gaji aku. Aduh. Kau makan? Kau pergi toilet dulu. Kau makan. Toilet dulu. Makan. Aduh. Ubat. Malas aku ubat. Hey, Emma. Azri, Boleh aku join kau? duduklah. Okey. By the way, bila aku pergi Jepun hari tu, aku ada beli something untuk kau. Tada! Oh, so cute. Bila kau tengah stres, sedih ke, aku harap doll ni akan buat kau senyum sikit. Yelah, kerja PTC ni kan more or less akan affect kau punya mental. Orang Jepun cakap doll ni simbolik untuk lindung kau dari benda-benda negatif. Kita mana ada percaya benda-benda ni semua. But thank you for trying to cheer me up. You're welcome. By the way, kau masih kontak Nazrul? Apa khabar dia dekat US? Aku dah jarang kontak dia dah. Timing kita selalu clash. Susah nak maintain long distance. No, whatever you're going through right now, Emma, you don't have to face it alone. When you're ready, you can talk to me anytime. Thank you. You're welcome. Emma, polis dah jumpa. Jumpa apa? The murder weapon. And remember, success begins with believing in yourself. In whatever business you do, all will do. %? Apa ni? Hello? Nan? Aku nak jumpa kau ah. Nan, aku tak suka macam gini. Mana boleh Maira suka-suka potong insentif kita, tak bincang tak apa. Cakap pasal apa ni? Aku tak faham lah. Kau tengok. Kan? Aku tak tahu pula dia cakap macam gini. Inilah masalah dia. Maira tu orang luar. Baru masuk je, lepas tu nak pandai-pandai. Macam faham je operation kita semua. Habis sekarang, nak potong insentif kita 50%, half. Gila apa? Merepek bini kau. Kau relax, Asin. Aku tahulah kau tengah marah. Maira tu isteri aku. Lagipun aku dah kasih dia tanggungjawab tengokkan kewangan CSS. Ini kan bidang dia. Pasal insentif tu nanti aku cakap lah dengan dia. Bidang ke apa, Nan? Dulu dia juga yang benci dengan kau punya kerja ni. Benci dengan aku punya kerja. Habis sekarang, tiba-tiba nak kontrol semua. Merepek. Kau pergi berbual lah dengan bini kau. Aku tak boleh tahan, Nan. Asin, kau relax boleh tak? Kan aku dah cakap, nanti aku berbual dengan Maira pasal insentif tu. Tapi aku tak boleh terima bila kau cakap buruk pasal isteri aku. Bila kau cakap macam itu, sama macam kau hina aku. Kau faham tak? Assalamualaikum, Nan. Akhirnya Nan jawab juga call Mak ni. Waalaikumsalam, Mak. Sorry lah, Mak. Busy sikit lah kebelakangan ni. Macam-macam lah aku. Mak sebenarnya risau lah, Nan. Macam mana dengan review doktor, Nan? Alhamdulillah, Mak. Doktor cakap tak ada kanser. Syukurlah, Nan. Mak hari-hari doakan Nan.
Tapi kenapa, Nan? tak ada apa-apa lah, Mak. Nani, dah dapat berita gembira, tak nak kasih tahu Mak siang-siang. Bukan tak nak beritahu, Mak. Ni Nan baru habis kes roommate ni. Mak jangan risau lagi lah, okey? Alia pun sama, sibuk. Dah masuk trimester 3, masih kena kerja lagi. Mak pening nak jaga dia. Biasalah kakak tu. Memang macam gitu. Tak boleh duduk diam kan? Nan kena jaga kesihatan. Jangan kerja sampai lupa Mairah dengan Emma. Kalau apa-apa terjadi pada Nan, keluarga Nan yang kena tanggung. Nan ingat tu, keluarga dulu. Kerja nombor 2. Ya, Mak. Ingat. Terima kasih atas nasihatnya. Ni, Mak macam mana? Bila nak balik sini? Emma dah rindu tu. Lama tak jumpa. Itulah. Bukan Mak tak nak. Tapi Alia, dia ni betul-betul perlukan Mak sekarang ni. Ya, Mak. Faham. Tak apa. Mak fokus dulu jaga kakak. Nan pun tak sabar nak tengok macam mana kakak handle anak pertama dia. Mak. Ni Nan nak kena jalan lah. Nan nak jumpa klien ni. Ya? Okeylah, Nan. Nanti kalau senang-senang, telefonlah Mak. Kalau Mak tak telefon Nan, mesti Mak tak dapat dengar lah suara Nan. Ya, Mak. Ya. Nanti Nan kalau free, nanti Nan call. Okey? Mak jaga diri. Kirim salam kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni. Kau turun. Aku boleh. Kau turun. Sikit je lagi. Kau tengah sakit tu. Dah. Kau turun. Kau duduk. Kasih aku yang settle. Apa tu? Kau ni. Kau minum ni. Minum dulu. Aduh. Alah. Kena makan ke? Kau makan ubat ni. Aku boleh agak kenapa kau tak nak makan ubat ni. Tapi, aku tak nak buat assumptions. Bila kau ready nak bilang aku dengar. No judgments. Tapi, buat masa sekarang, kau kena makan ubat ni. Keadaan kau makin teruk. Kau jangan main-main dia ni. Kau jangan sampai aku heret kau sampai hospital. Yelah, aku makanlah. Sikit-sikit nak ugut pula. Berapa sudu ni? Kau baca les tu. Makan. Okey. Ni, kasih aku settle. Afnan, you tengok. You tengok cara Hussein reply I. Dia cakap, suka hati kau lah. Tak ke kurang ajar tu? You pun satu. Pergi mesej dia macam gitu, kenapa? You nak potong insentif, kenapa you tak bincang dulu dengan I? I belum buat keputusan tau. I baru beri cadangan. Masih boleh bincang apa? Cadang apanya? Cara you message tu bukan macam satu cadangan tau. Dia macam dah buat keputusan muktamad. Macam bos kasih orang arahan. You tengok You kalau nak message orang tu, jagalah ayat you. Tengok, berhati-hati, jaga-jaga. So sekarang salah I lah. I yang penat-penat, pecah kepala, uruskan CSS, bayar vendor, buat invoice, and now I'm the bossy one. Wow. Bukan macam gitu.
Itulah, bukan cakap you bossy, tapi cara you message tu macam bossy. You faham tak? Dah lah, you memang nak menangkan Husin je lah. Dah lah, dia daripada dulu tak pernah respect I. Dia bukan pasal sokong sesiapa. Sudahlah, cukup. Bingit tau. Emma? Emma nak pergi mana tu? Nak keluar jap. Emma! Tengok lah. Bukan I je bingit, Emma pun bingit. Susahlah macam gini, Afnan. Susah nak teruskan tau. Apa-apa keputusan I buat pun, you tak sokong. Can I get a soda? Nan, aku minta maaf ah. Tadi aku cakap kasar sangat pasal Merah. Sorry Nan. Jumpa besok eh. Nan, aku minta maaf ah. Tadi aku cakap kasar sangat pasal Merah. Sorry Nan. Jumpa besok eh.
We can work with the police case ID, right? No police case ID! No!